snack for Arne Slot? Bagi aku mudah je. Pagi tadi hang dah letakkan player-player muda ni bermain sebagai kesebelasan utama. Kita tengok Salah, kemudian Isa, semualah, Van Dijk semua duduk dekat stand. Depa ni tengok kekalahan 3-0 tanpa depa ni boleh buat apa-apa. Terpaku di bukan not even on bangku sipanan tau. Wajib menang lawan Aston Villa. Boleh menang ke tak, terserah dekat hang lah. Tapi sekarang ni hang umpama macam menyerahkan tengkok kan untuk disembelih. Ada Aston Villa, Real Madrid dan juga Manchester City. Tapi aku habang kalau tak menang ke semua perlawanan, ketiga-tiga perlawanan ni right before international break, aku tak tahu, aku tak mau sebut lagi, tetapi kemungkinan boleh jadi yang dia ni dalam bahaya lah. Boleh jadi juga Liverpool pull the trigger lah. First time maksudnya fans keluar daripada Stadium Anfield minit 70 selepas bertahun-tahun dipegang oleh Jurgen Klopp. Kemudiannya daripada satu fan yang always keluar awal, Jurgen Klopp membuatkan fans ni stay sampai last minute. Sekarang ni dia dah petak balik dah, dia main balik dah budaya-budaya lama tu yang Liverpool dah buang dah sebelum ni. Dan aku rasa itu one of the first sign yang Arne Slot ni dia kena do something lah. Tempat dia tu takkan selamanya selamat lah. Walaupun aku rasa ada artikel yang keluar 3 hari lepas kata dia ni selamat lah semua kan. Bila mana fans dah start tunjukkan di dalam stadium tu, tunjukkan protes yang pada awalnya kemungkinan senyap-senyap, kemudiannya dia merebak jadi banyak tu, masa itulah kita boleh nampak yang kemungkinan board pun tak mampu menghalang daripada Arne Slot ni ditendang keluar lah dengan rekod yang tak cantik. Kemudiannya fans pun dah mula turn on each other.